Rasa macam tak boleh raya bila tak ada ketupat rendang. Macam game ni yang temanya esok tiba-tiba raya guys. Jadi kita anak beranak akan berlumba untuk masak resepi rahsia nenek kita. Nak masak lauk resepi nenek kita tu, kenalah letak kad ni sebelah api. Jadi lauk utama dalam kad rahsia akan dapatkan korang 2 points dan lauk sampingan yang kecil ni dapat 1 point. Mudah kan? Jom aku ajar cara set up. First kali, bila buka kotak, korang akan asainkan 3 deck ni, iaitu deck lauk, deck lauk rahsia dan kad mula. Shuffle kad lauk rahsia ni dan bagi setiap player 1 kad. Lepas tu, korang tengok dekat kad mula ni berapa kad korang kena buang untuk set up kad lauk. Untuk 2 player, korang buang 5 kad. Untuk 3 player, buang 4 kad. Dan untuk 4 player, buang 1 kad sahaja. Untuk set up ni, 3 player. Lepas tu, shuffle bagi 2 lauk untuk setiap player. Finally, flip kad mula ni untuk hidupkan api dan settle guys. Jom, kita mula main dan masak lauk nenek. Siapa yang last tolong nenek dia masak dekat dapur raya hari tu jadi first player. Setiap turn, kau akan buat satu je action mengikut arah jam, player lain akan jalan pula. Satu action yang korang boleh buat tu adalah ambil kad lauk dekat tengah ni dan pilih mana nak letak dekat W ni. Bila letak tu, korang kena letak dekat sebelah kad atau atas kad yang dah sedia ada. Kalau nak letak kat sebelah, korang kena letak dekat sebelah row ni sama ada 2 atau 1 row. Bila tindih tu, korang boleh je tindih mana-mana kad api ke ataupun nak jahat sikit, kad lauk orang lain. Sama juga bila tindih, boleh tindih 2 atau 1 row saja. Kalau kad tu ada banyak yang tindih dia. Bila letak kad tu, ikut rules macam awal tadi, tak boleh tindih fully. Jadi korang tak boleh lah tindih in between kad-kad ni. Because yang bawah ni kalau tindih, dia akan tutup kad tu fully. Dan boleh rotate dulu pusing-pusing, barulah letak supaya dapat lauk yang korang nak kena api. Setiap player akan ulang step main kad ni sampailah kad dah habis dan kita akan pergi final scoring. Jap, jangan confuse tau. Sampai deck habis je, bukan kad dekat tangan habis. Jadi at the end of the game akan ada 2 baki kad dekat tangan setiap player. Untuk final scoring, setiap player buka kad lauk rahsia diorang. Jadi lauk rahsia yang korang akan skor adalah lauk utama ni dan lauk sampingan. Lauk utama akan skor korang 2 point dan lauk sampingan dekat bawah ni akan skor 1 point. Lauk rahsia ni kena sebelah api baru dia akan skor. Jadi untuk contoh ni, api ni dekat tengah, dia akan masak sekeliling lauk dia. Tapi dia tak akan masak lauk yang diagonal. Dia atas bawah dan kanan kiri saja. Orthogonal guys. Kalau api tu lebih, dia tak akan hanguskan makanan sebab berkat doa nenek dan setiap api akan masak 1 lauk. Jadi kalau 2 api, dia akan masak 2 lauk dia. Kalau lauk tu lebih, dia tak akan masak lauk yang lebih tu. Jom kita tengok berapa player ni dapat skor untuk ketupat dengan rendang dia. First thing first, kita tengok ketupat. Kita kira setiap ketupat yang sebelah api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi tengok ni. Ada lauk ketupat diagonal kan? Api tak akan masak. Dia masak sebelah-sebelah je. Untuk rendang pula, dia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. In total, dia akan skor untuk lauk utama ketupat tu 10 kali 2 points jadi 20 dan tambah dengan lauk sampingan rendang 10 kali 1, 10 point. In total dia akan skor 30 kan? Tapi tak guys. Ingat tak baki 2 kad dalam tangan tu? Jadi dia akan tengok 2 baki kad dalam tangan tu. Setiap kad api tolak 2 points. Jadi dalam kes ni, player ni tolak 2 point. In total 30 tolak 2 point. Player ni dapat 28 points guys. Kalau semua orang tiba-tiba power dan jadi Sri, tiebreaker dia adalah korang kena kira 1 point untuk setiap lauk rahsia yang ada dalam 2 kad terakhir dekat tangan player lain. Tapi masih Sri juga. Dapat pula 1 point untuk lauk rahsia sampingan dekat 2 kad terakhir player lain.
Masih seri lagi. Power benar ni. Korang ulang langkah atas tadi, tapi kali ni buka balik kad yang korang buang waktu setup tu. Kita 3 player ada 4 kad kan. Jadi tengok mana satu kad yang ada lauk rahsia korang dapat 1 point untuk setiap lauk utama ni. Seri juga lagi dapat juga 1 point untuk setiap sampingan yang ada dekat kad yang buang ni. Masih seri juga, kongsi je lah. Jadi itu saja guys, cara main ketupat rendang ya. Hanya ambil masa 15 minit saja okey untuk main game ni. Dah lah game ni local designer kita buat guys. Daripada designer Araduas Rasis dan dilukis oleh Saburba. And game lokal ni dipublish oleh Meja Belakang. Lepas lapah daging raya ni dan masak daging korban, bolehlah guys tengah chill-chill tu main ketupat rendang. Sebab dia 15 minit, korang boleh buang jap phone tu. Asyik main phone je time raya kan. Kita ubah sikit norma raya kita kali ni, main board game bersama family dan spend masa untuk interact dengan family korang. Follow Playroom untuk lebih banyak konten-konten cara main. Korang mesti tak tahu ada banyak lagi dekat Malaysia ni game lokal yang best guys. Have fun dan jumpa korang di next video dalam cara main, dan selamat Hari Raya.